Cakap sikit. Terima kasih Mubin kerana join event ni Mubin Ya, mau. Ya, subscribe Amek. Kepada subscriber Kita lah kita episod kedua akan datang. Betul. Kita akan ada episod yang kedua untuk base kayak fishing challenge kat sini. Kepada kayakers semua yang mana nak join nanti, kita akan bagi link. Ya, Jumpa mantap. kita di episod yang kedua. Jangan lupa subscribe Amek. Ya, terbaik. Jom nak kemas. Sebab kita tengok condition yang ada sekarang lah. Dan insyaAllah kalau sambutan yang baik lagi, insyaAllah kita akan up lagi participant mungkin sampai ke 70 lah. Jadi insyaAllah dan 100. Thank you, terima kasih pada pihak SVO kerana memberi kepercayaan kepada SKFC untuk kita handle event pada kali ini. Dan ini adalah first event freshwater daripada SKFC selepas 3-4 event kita dah buat sebelum ni di Lumut dan juga di Teluk Batik exactly. Jadi saya mewakili kru-kru yang terlibat daripada SKFC mengucapkan selamat datang kepada semua peserta daripada KL, Johor, Terengganu pun ada, dan Perak sendiri pun ada. Thanks for the support guys, dan saya harap kita semua harap you all enjoy. So, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang pukul 8.45. Baru pelepasan untuk event Best Challenge di kat Batu Gajah Silver Lake. So aku dengan Abang Frenzy join. Jadi aku baru nak ke spot. Selama 50 biji kayak yang join untuk event kali ni. Jadi harap ada manis-manis, harap ada saya sidaman. Okay, so jom Abang Frenzy kat depan tu. Mana dah? Mana? Harap ada manis-manis. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Bandar Raya punya. Ke Bandar Raya punya.
On. Alhamdulillah. Strike pertama menggunakan Team Seahawk Mistral dan PB Silver Lake. Cup. On. Apa ni? Wih, bau. Bau. Mantap weh, bau. Alah, bau nak ambil sauk.
SP apa ni? SP yang macam burudu. Ha. Ha. Ni. Ha. Yang saya besar kita tak? Betul tak ada yang ni kecil, yang ni dia lah. Besar sangat. Banyak. Yang tu lah, yang tadi lah. Lain dah tukar. Yang tu saya nak try pujuk mayan tu. Please. Oi, apa tu? Ha? Bang tarik tali saya bang? Dah lepas. Tahu? Macam mayan pun dah. Macam mayan pun dah tadi. Oi. Laju. Oi, nice. Three hours later. So sekarang dah pukul 3.32. Ikutkan 4.30
baru naik kan. Tapi aku dengan Abang Frenzy naik awal sebab apa? Siapa cepat naik dapat ranking. Siapa cepat dia menang. So aku dengan Abang Frenzy naik lah. Memang kami antara yang tercepat. Mungkin Abang Frenzy nombor 2, aku nombor 3 lah. So Abang Frenzy, kita nombor 1, nombor 2 ke nombor 2? Oh, nombor 2, nombor 3 lah kan? 2 nombor 3 lah. Sebab apa ada gila awal tu nombor. Betul lah. Awal lagi naik. Siap ikat dah. Itu nombor 4. Nombor 4. Nombor 4 tak ada ranking sebab apa disediakan hanya sampai nombor 3 saja. So cukup video hari ni. Video aku join event Silver Lake dekat Batu Gajah ni. Jadi InsyaAllah ada rezeki kita join event lain ni. Dia berdoa macam wah, Ustaz. Tengok Ustaz dapat nombor 3. Lain kali sebelum datang baca lah doa sikit. Bagi 3 Ustaz Isam. Dia selain daripada ikan berata panjang, kualiti pun dia juga. Lepas dia naik. Nak belajar macam mana cari ikan, baca lah dia. Apa ilmu dia amalkan Tempat kedua dengan jumlah kutipan. Dia ni lebih 0.5 cm. Dia menang 0.5 je. Dengan okey. Jam kau ni spek atau? Okey, radar. Radar tu. Okey. Tempat kedua dengan jumlah kutipan 117.5 cm. 0.5. Tempat kedua Encik Amirul Irfan. Tempat kedua dapat Oakley. Okey, cik mata tu semua. Ni sebelum tu tak pakai dah. Ambil Oakley, bagi Oakley je lepas ni. Bagi Oakley je. Abang dia yang mana menang ni memang lesen besar lepas ni lagi mancing. Senyum sampai telinga senyum kan. Oh no. Okey. Tempat kedua. Ready tempat pertama. Apa yang dapat bawah daripada 117 tu dah tahu dah menang. Tapi tepuk je lah kat orang menang tu. Bagilah semangat sikit. Tempat pertama dengan purata 123 cm. Dia punya ikan semua tak ada bawah 40 cm. 33 40 ke atas. 33 40 ke atas. 123 cm. Tempat pertama Encik Abdullah Afifi. Atau nama lagi ni Happy. Happy sedang happy hari ni. Happy sangat happy. Dapat hadiah bed coach. Happy. Okey, untuk maklumat lagi yang nombor 3 tu abang dia. Adik nombor 1. Adik-beradik, belajarlah sikit. Tanyalah apa betul dia orang. Member apa? Okey, jangan tinggal semayang. 48-45 pun dia tak tahu. Okey, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Silver Lake Village Outlet SVO di atas kesudian untuk menang